6 ahli keluarga Gruber yang ditemui mati dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Andres Gruber, isterinya Kazilia, anak perempuan mereka Victoria, 2 orang cucu serta pembantu rumah keluarga tersebut semuanya telah dibunuh. So basically pembunuhan tu berlaku pada waktu malam tau, di mana si pembunuh ni menarik keluar seorang demi seorang ahli keluarga diorang ni daripada bangsal ladang tu. Dia bawa keluar daripada bangsal dan pukul diorang sampai mati menggunakan alat pertanian yang berat. Apa yang membuatkan kes ni menyeramkan adalah beberapa hari sebelum kes pembunuhan ini berlaku, Andres Gruber menyedari beberapa perkara-perkara yang pelik yang berlaku di sekitar ladangnya. Di antaranya ialah dia pernah terlihat satu footprint, jejak kaki dekat salji yang menuju masuk ke dalam rumah diorang, tapi tak ada kesan tapak kaki yang keluar balik daripada rumah tu. Dia juga terjumpa beberapa surat khabar yang tak dikenali di dalam rumah dia, terdengar bunyi loceng dan juga mendapati sepasang kuncinya yang hilang ketika di dalam rumah. So basically family ni dah mula rasa takut, tapi diorang kuatkan diri dan kekal tinggal di dalam rumah tersebut dengan berfikiran yang itu semua hanyalah sekadar khayalan. Selepas pembunuhan keluarga ini berlaku, jiran-jiran sering ternampak seperti asap keluar daripada rumah mereka.